Okey, semua assalamualaikum. Nampak pokok ni sebelum ni pasal dapur video dah lah. Pokok ni kering. Nampak tu rating-rating dah tu. Dah mati. Nampak kali ni tu dah keluar pucuk habis, pucuk baru dah. Dah keluar pucuk yang baru. Nampak pokok ni pun segar elok balik dah. Ni pokok tu yang montong lah. Jadi yang ni dah bubuh kali kedua baja dah. Baja yang keteko demah ni kali kedua bubuh. Nampak keluar habis dah pucuk-pucuk dah. Pokok nampak sihat elok balik. Jadi paksa guna baja yang keteko demah ni lah. Nak rawat masalah tanah, masalah akar, masalah pokok dan masalah daun lah. Memang sangat berkesan. Jadi pokok ni pun pokok dah tua. Jadi tabur 2 genggam sajalah dekat keliling dah ni. Tabur 2 genggam saja. Tabur 2 genggam sajalah dekat keliling dah. Mudah saja. Macam ni je cara nak pakai dah. Okey, yang mana nak dapatkan baja angkit terdekat rumah macam ni, Pak Su dah sediakan dekat beg kuning. Memang sangat bagus, sangat berkesan.